Siapa yang reka cuti Sabtu Ahad ni? Tak ada otak ke? Bayangkan, seminggu ada 7 hari. Macam mana kau boleh bagi manusia masa dengan keluarga hanya 2 hari? Stupid law. Abang saya dah tak boleh intern jauh. Alah siannya. Berapa jauh tu dek? Awak orang JB. Intern dekat Melaka. Sian, nanti rindu mak tau. Mak punya masakan. Saya cari yang dekat lah. Depan rumah ada. Ataupun panggil company tu buka office dalam rumah. Jadi awak boleh intern sambil tengok mak di dapur. Jangan jauh-jauh. Tolak tawaran tu. Cakap dia, saya tak boleh jauh daripada keluarga. Kalau awak dapat tawaran jauh, lebih baik awak tolak. Biar awak tak ada kerja daripada jauh daripada keluarga. Faham? Tak patut. Kerja jauh memang benda paling tak patut dalam muka bumi. Orang kena kerja dekat. Sebenarnya, banyak company yang stupid. Sepatutnya company kena buka office di dalam rumah pekerja. Bagus betul. Jadi pekerja tidak perlu bergerak. In fact, mungkin boleh buat kerja sambil berbaring. Do you understand? Mengarut. Menyusahkan orang-orang yang nak bekerja. Lagi satu. Siapa yang reka cuti Sabtu Ahad ni? Tak ada otak ke? Bayangkan. Seminggu ada 7 hari. Macam mana kau boleh bagi manusia masa dengan keluarga hanya 2 hari? Stupid law. Sepatutnya manusia kena kerja 1 hari saja. Lagi 6 hari bersama keluarga. Sebab keluarga adalah yang paling utama. Bukan duit. Biar tak ada duit tapi ada keluarga. Sebab, contoh, kau tak ada duit tapi kau ada isteri depan muka. Boleh tengok muka dia. Kalau dia lapar, cakap dia tak apa, saya ada. Kunyahlah wajah saya. Faham? Tolong mansuhkan mana-mana jabatan tenaga kerja semua tak masuk akal. Kau faham? Sepatutnya manusia kena kerja 1 hari. Itu pun 1 hari 1 jam sahaja. Siapa setuju? Type setuju jap. Saya akan bertanding guys. Saya akan memperjuangkan benda ni. Saya akan bertanding di pilihan raya akan datang. Okay, setuju Tak payah kerja lama-lama mengarut. Lepas tu kita kena buat orang ni kerja sikit dapat banyak. Lepas tu patutnya company kena bagilah makanan, betul tak? Hantar kat rumah. Betul? Packing kan siap-siap. Seminggu dah ada dah sarapan apa, lunch apa, dinner hantar kat rumah staff. Diorang dah tak payah pening. Pertama, tak payah pergi office sebab office dalam rumah dia. Kedua, makan dah ada. Okay? Sepatutnya.